Menggeletuh. Tidak terasa waktu terus berlalu, sehingga kita terlena di dalam dunia. Berapa banyak dosa yang kau lakukan, berapa banyak maksiat kau kerjakan, hingga kau lupa akan Tuhan. Sadarlah engkau dan kembalilah padanya. Hanyalah Dia berkuasa segalanya. Dia Maha Pengampun dan Penyayang. Mintalah hanya kepada Dia. Allah yang kuasa atas segalanya. Jangan lupa kau bersyukur atas rezeki yang engkau terima. Perbanyaklah mengingat Dia. Dunia hanya sementara. Dialah satu-satunya Allah yang wajib kau sembah dan kau puja. Penangan Supraya 25 kilo ke atas ni. Pernah sirna kepada kita insan manusia. Dah berapa setengah jam dah. Naik-naik. Jadikan Dia kekasih kita. Dialah Allah Maha Sempurna. Kan tak naik-naik ni. Dah 2 jam. 2 jam ni. Dah gelap ni tak nampak tau. Jangan lupa kau bersyukur atas rezeki yang engkau terima. Perbanyaklah mengingat Dia. Dunia hanya sementara. Dia Mana bateri hari? satu-satunya Bul. Allah yang wajib Bul. kau sembah Ada. kau puja. Bul. Tengok macam orang. Betul, kat kampung ke? Betul orang oh. Rekod. Siapa nak tak kira apa tak kira apa? Tadi ke? Kepada kita insan manusia. Berapa jam? 2 jam setengah. 3 jam. 3 jam baru naik Sungai Perak. Air mati. Ini video orang. Betul lagi. Oh, yang tangan. Ini 60 kilo. Nak macam mana nak bawa ni? Buat jadi penumpang. Bawa rumah abang ni. Boleh lah kita.
Okey, jangan buang masa lagi. Jom. Bersurai. Timbang. Ada timbang. Kilo cabut mata tu. Dah, buka belah dah. Cabut mata. Nak cerah kat kamu. Tak terangkan. View ni agak. Jadikan dia Ni kekasih kita. Dialah Allah pecah rekod. sempurna. Rekod 60 kilo. Raya Mekong Sungai Perak air mati. Kurang-kurang pun 60 kilo. 60 kilo ada. Lebih mau. Rekod 3 jam baru naik.